Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak buat konten khas atas permintaan penonton. Bang, buat review top 3 YouTuber Malaysia. Individu sekarang. 1 Soleh, 2 Aaron Menzies, 3 Nigel Eng. Jadi konten ni saya bukan buat suka-suka, tetapi sebagai respon kepada penonton. Top 3 channel ni datangnya daripada YouTuber bukan tim produksi besar. Juga berdasarkan jumlah subscriber, bukan jumlah tontonan. Fokus kepada asal individu. Review berdasarkan permintaan adik tadi Okey, jom. Tempat ketiga, Nigel Eng, 10.6 juta subscriber. Nigel Eng ni merupakan seorang stand up comedian asal Malaysia dan berjaya mendapat subscriber yang tinggi dengan karakternya Uncle Roger. Karakter Uncle Roger ni yang menaikkan channel Nigel Eng. Tak lagi karakter ni dekat dengan orang-orang Asia dengan gaya logat uncle-uncle. Personality tu mudah diingati. Tapi kalau anda cari channel Nigel Eng, channel di Social Blade, tak jumpa. Sebabnya dia declare di tempat luar negara, US. Dan memang penonton pun banyak luar-luar lah. Dia pun dah bermastatin di luar negara. Walau bagaimanapun masih lagi mengenang Malaysia. Dan ada restoran. Mungkin sebab itulah adik ni suruh saya review Uncle Nigel Eng ni. Nombor 2, Aaron Menzies. Siapa pula Aaron Menzies kan? Nama pun macam nama orang Latin je. Tapi sebenarnya YouTuber ni orang Sabah. Sabah apa? Individu di sebalik channel Platabus. Platabus ke Platabus? Sama lah kan? Channel ni fokus pada karakter gaming. Itu Minecraft. Kalau dekat Social Blade memang dikategorikan sebagai channel Malaysia. Dia ada satu lagi channel, itu Aaron Thompson. Itulah. Konten dia ni memang berjuta-juta. Dan tak silap view dia 2 bilion. Rasa pendapatan dia pun dah 100,000. Mungkin. Dan tak mustahil kalau hampir bergelar jutawan. Nombor 1 pula channel Xiaowei. 18 juta subscriber. Jumlah tontonan pun 20 bilion. Konten dia agak kelakar-kelakar kan. Comel-comel je konten lah. Almaklum lah perempuan. Walaupun dia declare kat US, tapi masih lagi Social Blade melabelkan sebagai YouTuber Malaysia. Apa? Play button. Banyak babe. Bagilah saya satu. Itulah dia 3 YouTuber top di Malaysia. Mungkin ada yang akan mempertikaikan, tapi ini adalah berdasarkan minat yang meminta saya buat review serba sedikit pasal 3 top YouTuber ni. Tengok 3 ni agak berlainan konten dia, tapi persamaan adalah konten dia agak global dan boleh ditonton oleh apa-apa bangsa dan juga dalam pelbagai bahasa. Sekarang ni lagi mudah lah sebab ada auto dub. Lagilah bertambah-tambah lah dia orang punya tontonan. Harap-harap Zul Zalizi boleh jadi macam tu. Boleh ke? Pun yang belum subscribe, boleh like, share, komen video ni. Saya Zul Zalizi. Bila nak dapat silver play button? Harap-harap dapat lah tahun ni.